Boleh menang ke Datuk M. Nasir nak saman Grab RM5 juta? Baru-baru ni GrabFood dan juga GrabMart didakwa memuat naik iklan menggunakan ayat kopi kegemaran M. Nasir seperti mana dipaparkan dekat belakang saya ni. Menurut pihak M. Nasir, beliau tak pernah pun memberikan kebenaran ataupun tidak terlibat dalam kempen tersebut dan tidak menerima sebarang bayaran daripada pihak Grab. Sebenarnya pada tahun 2021 ada satu kes ni hampir sama dengan kes M. Nasir ni, iaitu Hafiz Amidun menang dalam kes menentang Kamda apabila nama beliau digunakan tanpa kebenaran untuk tujuan komersial. Masa tu dia jual pakaian dan mahkamah ketika itu mengiktiraf bahawa nama dan reputasi seseorang mempunyai nilai komersial yang boleh dilindungi oleh undang-undang. Tapi untuk kes Hafiz Hamidun ni, dia saman berjuta lah, tapi dia tak ada dah dapat berjuta, dia dapat dalam ratusan ribu begitulah. Bagi kes M. Nasir ni baru sahaja bermula, sama-sama kita nantikan, dan pada pendapat anda lah kan, M. Nasir ni boleh tak menang kes saman ni? Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.